Bolehkah tolong bagi penjelasan seorang liberal bagi tahu dalam Quran tidak ada tutup aurat, yang ada tutup kemaluan saja. Baik. Dia kata seorang yang berpahaman liberal, dia kata dalam Quran tidak ada tutup aurat. Okey? Tak ada suruh tutup rambut, tutup kepala, tak ada. Okey. Kita nak dengar siapa-siapa boleh ulah. Padri pun dia ulah tentang Quran. Tak? Nah, pendeta agama Hindu, agama Yahudi pun menceritakan tentang Quran. Boleh tak kita dengar daripada mereka? Tak boleh. Hal Quran kita nak dengar dari siapa? Daripada ahli tafsir. Betul atau tidak? Okey, seorang ulama besar, contoh, dia mempunyai sebuah kereta. Okey, apabila bateri kereta dia rosak, adakah dia hantar kepada pomen bateri atau disuruh ulama lain yang betulkan? Dia hantar ke bateri. Kenapa dia tak hantar ke tok guru lain, ulama dunia, suruh bateri kereta dia? Kerana dia tahu bukan hal ulama, ini hal bateri, maka dia hantar kedai bateri. Betul tak? Rumah ulama paipnya pecah, dia panggil tok guru bateri ke dia panggil tukang paip? Dia panggil posuh tukang paip. Padahal posuh 5-6 keping nama ekor lah kecek. Tapi tok guru tahu dia orang fasik, tapi serah ke dia juga, kerana dia ada autoriti, dia ada kelayakan untuk menguruskan paip pecah. Maka begitulah bila cerita tentang ayat Quran. Faham? Ayat Quran ni bila kita nak tahu hukum dia, kita dengar ulama tafsir ke, atau dengar orang jual skrin, atau kita dengar orang pasang mozaik, atau yang tukang plastasming, atau dengan Baba Express. Tak, kita dengar ulama tafsir. Faham lagi? Barulah kita betul. Faham? Kena. Jadi kalau bini kita nak beranak, kita panggil hospital ataupun TMB. Hospital. Faham? Panggil Messi, panggil doktor. Betul tak? Tapi kalau raya syok macam tadi padam, rosok mental dan sebagainya, kau tak panggil hospital, kau panggil TMP, touchman. Faham? Kerana kita waras. Oleh kerana kita waras, bukan orang gila, maka dalam Quran ada dah sebut suruh tutup aurat. Kita nak tanya orang liberal ke nak tanya ulama? Itu baru kita cerdik. Faham? Sebelum nak khabar ada tak dalam Quran suruh tutup aurat, nak cerita liberal dulu. Liberal ini kafir, bukan Islam. Okey, Islam lain, liberal satu apa benda ni, satu pegangan yang bukan daripada agama Islam. Di mana datangnya ajaran liberal? Faham? Liberal ini kita tengok pengasas. Kalau datang Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam. Okey? Jadi liberal siapa yang bawa? Awak. Orang ni liberal, orang ni liberalism. Ini kepercayaan liberal. Okey, datang dari mana liberal? Pengasas ajaran liberal yang sesat bukan daripada Islam. Pengasasnya nama John Locke. Okey, John Locke hidup pada abad ke-18 Masehi di selatan England, bangsa Inggeris, agama Yahudi. Okey, nama John Locke. Okey, hidup pada 1750-an, hidupnya 1780-an. Abad ke-18 Hijrah, bangsa Inggeris, agama Yahudi. Dah Islam ke tak? Ada. Sudah pegang situ. Liberal pengasasnya adalah Yahudi laknatullah. Dan ajarannya itu lebih sesat daripada Yahudi lagi. Okey. Jelas di situ. Kemudian ada tak dalam Quran suruh tutup rambut, suruh tutup aurat? Sebab dia kata orang perempuan tak wajib tutup rambut, tak wajib tutup kepala. Kerana dalam Quran suruh tutup Angry Bird saja dengan karipak. Faham? Jadi makna kita orang puang muslimat, Indo, mak cimah, mak ni, mak nduk, mak long, wajib pakai fender saja. Tak wajib pakai kain. Mana siapa nak mak kita pakai luar dalam atau big luar jalan ini? Nak tak mak kita pakai luar dalam je? Malu tak kita? Ada. Mau nak ikut liberal, nak ikut orang sesat. Okey, dalam Quran ada ke tak? Ada. Di mana orang liberal kata tak ada? Kerana tugas mereka itu mendatangkan kesangsian dalam hati umat Islam. Tugas mereka nak menyesatkan umat Islam. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna an yurafna fala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kata Allah, hendaklah kau perintahkan, kau wajibkan akan isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimat seluruh alam ini
supaya mereka memakai jilbab-jilbab ke atas kepala mereka, tudung sampai ke bawah dada-dada mereka. Nah, yang ini di atas pakaian lah, bawah ada baju dah, di atas kepala hendaklah mereka meletak jalabi. Jalabi jamak bagi jilbab, tudung-tudung yang daripada atas kepala labuh sampai ke bawah dada-dada mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, terbeza daripada perempuan-perempuan kafir dan hamba-hamba orang dan perempuan-perempuan jahiliah. Dan mereka tidak lagi diganggu setelah mereka memakai pakaian yang labuh, yang tidak menampak lagi batang tubuh mereka itu. Jelas lagi, ada tak dalam Quran? Tu ayat Quran ke komik Raja Rimba? Nampak? Kul li azwajika ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul, perintahkanlah li azwajika, bagi semua isterimu. Nampak? Wa banatika, semua puteri-puterimu. Wa nisa'il mu'minin, sekalian perempuan-perempuan yang beriman. Apa Tuhan suruh? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka meletakkan jilbab yang labuh daripada kepala lebih daripada dada-dada mereka itu. Suruh tutup aurat lah tu. Dah. Jadi jelas mereka ini adalah pembohong, pendusta. Al-kazibu yajiru ilan nar. Pendusta tempat dia neraka. Iyyakum wal kaziba, hati-hati, takutlah, jaga-jagalah daripada pendustaan, lebih-lebih lagi zaman kita ini. Nampak?